Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya bersambung pengajian kita berkaitan dengan akidah sunnah wal jamaah berpandukan kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan Sanusiyah, dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ke surat 17. Ada perenggan. Sifat ma'ani yang pertama sekali ialah qudrah. Dari segi bahasa, qudrah bererti kekuatan dan kemampuan. Sementara dari segi istilah pula, ia bererti suatu sifat yang wujud lagi azali berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat ini berlakulah mengada atau mentiadakan segala perkara yang mungkin sejajar dengan iradah. Sifat qudrah. Qudratun dari segi bahasa bermaksud kuasa, kekuatan, kemampuan. Dari segi bahasa. Dan dari segi istilah dalam berakidah, ia suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ma'ani ini kesemuanya adalah sifat yang wujudi dan azali, dan merupakan tambahan bagi zat, zaidatun ala zat, dan berada pada zat, qaimatun biha. Sifatun azaliyatun wujudiyatun zaidatun ala zat, qaimatun biha. Sifat yang wujudi, azali, tambahan pada zat dan berada pada zat. Kesemua sifat ma'ani, begitulah dia punya definisi yang diberikan oleh para ulama. Cuma nanti beza dia antara kudrah, iradah, ilmu, hayah sama besar kalam, ada bezalah. Dari segi sifat semua sama. Wujud, azali, tambahan pada zat, berada pada zat. Kemudian apa bezanya kudrah, iradah dan yang lain-lain? Dia kata, yang dengan sifat ini berlakulah mengada atau meniadakan segala perkara yang mungkin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan, mewujudkan, menciptakan, sama lah tu. Atau meniadakan, membinasakan segala perkara yang mungkin.
So perlu ditahu, ini perlu diketahui sangat-sangat dan perlu diambil perhatian. Tiga lafaz ni kena betul-betul apa kita panggil, ambil berat lah, ambil tahu. Wajib, mustahil, jaiz atau mungkin. Sini dia guna mungkin, boleh sama dengan jaiz. Boleh? Apa maksud wajib? Mesti ada, tak boleh tak ada. Apa maksud mustahil? Mesti tiada, tak boleh ada. Dan apa maksud mungkin? Boleh ada, boleh tak ada. Jadi kudrah ini, kudrah Allah Ta'ala ini ialah sifat yang mengadakan perkara yang mungkin atau meniadakan perkara yang mungkin. So di sini dia tidak. Nanti ya kat bawah tu dia akan jelaskan. Ini kan dia jelaskan sifat dulu. So faham ya? Berlakulah mengada atau meniadakan segala perkara yang mungkin. Perkara mungkin ni makhluk lah sebenarnya. Cuma dia sebut mungkin sebab itu hukum lah. Kalau makhluk maknanya dah ada dah. Dah ada dah, dia panggil makhluk. Makhlukun itu dalam bahasa Arab maksudnya diciptakan. Kalau dah diciptakan, dah ada lah. So dipanggil mungkin maksudnya umum. Maksudnya belum lagi diadakan. Belum lagi diadakan. Bila belum ada, Allah adakan. Kerana setelah ada, Allah tiadakan. Itu dipanggil boleh ada, boleh tiada tu dipanggil perkara yang mungkin. Makhluk lah sebenarnya, cuma lebih tepat tu dengan perkataan mungkin, dengan diberi hukum di situ, hukum akal. Kemudian sejajar dengan iradah, maksudnya bersesuaian dengan iradah. Maksudnya tidak mungkin Allah mengadakan atau meniadakan melainkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki untuk diadakan, diciptakan, maka kudrah akan adakan, diciptakan. Apa yang Allah tidak menghendaki untuk ada, maka kudrah tidak akan menciptakanlah. Sifat yang kedua pula ialah iradah. Sebab Imam Sanusi dia gabung sekali, dia kata wahyal qudrah wal iradah. Kemudian al-muta'alliqatani bijamil mumkinat. So dia dua sekali lah dia bahas. Dua dalam sifat ni dua sekali dia bahas. Jadi pensyarah kitab ni dia huraikan dulu qudrah, kemudian baru iradah. Sifat yang kedua pula ialah iradah. Ia sama maknanya dengan masyiah. Dalam bahasa Arab, iradah, masyiah ni hampir sama maknanya, iaitu kehendak, keinginan. Kenapa perlu disebut sama iradah sama maknanya dengan masyiah? Kerana menolak pandangan sebahagian pendapat mengatakan iradah lain, masyiah lain. Contohnya Karramiyah. Karramiyah ni dulu, awal-awal dulu zaman salaf. Dia membezakan antara iradah dan masyiah. Iradah katanya baharu dan masyiah qadim. Kita ahli sunnah tidak sama dia. Iradah ke masyiah, dua-dua qadim, dua-dua azali. Jadi dia highlight kat sini sebab ada sebab lah. Dalam Quran bersebut iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak akan sesuatu, fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki.
Atau ayat lain, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah yang berkehendak. Maksudnya akan terjadilah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tak akan terjadi. Jadi sya'a yasha'u masyiah dengan arada yuri iradah sama maknanya. Dari segi bahasa ia berarti kehendak semata-mata. Kehendak, keinginan, pilihan bolehlah. Dari segi istilah ia berarti satu sifat yang wujud lagi azali yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sama macam kudrah tadi lah, yang semua sama. Kemudian yang membezakan apa? Yang bertindak menentukan perkara mungkin dengan sesetengah perkara yang harus berlaku ke atasnya. Bertindak bolehlah. Menentukan, mengkhususkan, menentukan, memilih, boleh semua. Perkara mungkin sama tadi, kudrah mungkin, iradah pun perkara mungkin. Kemudian dengan sesetengah perkara yang harus berlaku ke atasnya. Kudrah menciptakan, mengadakan. Iradah menentukan sama ada nak diadakan ataupun tidak. Di mana nak diadakan, bila nak diadakan, arah mana nak diadakan, sifat apa nak diberikan, kadar apa yang nak diadakan. Ini iradah. Contohnya Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan satu orang manusia yang namanya Zaid. Bila nak diciptakan, nak dilahirkan? Dalam perut siapa nak dilahirkan? Tarikhnya bila? Lahirnya bila? Di mana dia lahir? Di Rembau. Kemudian daripada dia lahir itu sampai dia mati, di mana saja dia berada sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Setiap saat tu Allah dah tentukan sampai dia mati. Di mana dia akan berada, saat ni. Umur dia sekian, dekat mana. Bahkan bukan maknanya setiap saat. Saat, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Di mana dia akan berada sudah ditentukan oleh Allah. Malam ni sudah ditentukan oleh Allah, saya akan berada di Rembau. Sampai pukul berapa tadi? 7 suku kot. Sampai berapa tak tahu lagi. Lepas ni ke mana tak tahu lagi. Lepas tu hantar balik rumah kan. Atau ke hospital, atau ke kubur. Tak tahu lagi. Panjang umur sampai rumah lagi malam. Untuk panjang umur setengah jalan. Alhamdulillah. Kemudian pula ciri-ciri tinggi ke, pendek ke, gemuk ke, buncit ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, kaya ke, miskin ke, apalah, semua sifat tu ditentukan oleh iradah. Nak cerita tak habis lah nak cerita kan. Sifatnya apa, tapi masa kecil tak sama sifat waktu besar kan. Semuanya iradah yang tentukan. Mati bila, lepas tu umur berapa masa mati kenapa, bini berapa, anak berapa, semua ditentukan. Menentukan sajalah. Tapi yang akan mengadakan kudrah. Sebab tu dia kata sejajar dengan iradah. Jadi kudrah akan mengadakan, menciptakan mengikut apa yang telah ditentukan oleh iradah. Cuma perkara yang haruslah bagi manusia. Contohnya manusia boleh je terbang, tapi Allah Ta'ala tak tentukan. Superman je bagi dapat. Itu pun terbang dalam TV. Kat luar lalat je terbang, burung.
Sifat kudrah dan iradah hanya berta'alluq, berhubung kait, bersasarkan. Itulah. Nak diterjemahkan berta'alluq ni bahasa Arab. Berta'alluq, berhubung kait atau bersasarkan. Dengan perkara-perkara mungkin sahaja. Tidak kepada perkara-perkara yang wajib dan mustahil. Mungkin, wajib, mustahil. Jadi kudrah dan iradah hanya berta'alluq, berhubung kait dengan perkara yang mungkin saja, tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib dan yang mustahil. Kenapa? Disebut tak bawah ni tak Okey. Kenapa kudrah tidak berta'alluq dengan kudrah dan iradah tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib dan mustahil? Kenapa? Sebabnya perkara yang wajib itu adalah perkara yang mesti ada, tak boleh tiada. Perkara yang mustahil itu perkara yang mesti tiada, tak boleh ada. Baik. Apa tugas kudrah? Mengadakan atau meniadakan. Dan juga iradah menghendaki untuk ada atau menghendaki untuk tiada. Okay. Kalaulah perkara itu perkara wajib, perkara yang mesti ada, maknanya sudah ada. Jadi kalau kudrah nak mengadakan perkara yang sudah ada, apa jadi? Tahsilul hasil. Terhasilnya sesuatu yang sudah terhasil. Dengar pun pelik lah. Terhasilnya sesuatu yang sudah terhasil. Mustahil. Dah terhasil, semuanya nak terhasil lagi. Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan saya dan cipta saya. Contohlah. Kan saya dah ada belum? Dah terhasil belum? Sekarang ni Allah nak mengadakan lagi saya. Allah nak mengadakan lagi saya. So jadi dua saya ke? Orang lain ke? Saya juga dua atau macam mana? Mustahil. Dah ada ke? Tapi saya bukanlah wajib. Cuma nak bagi contoh. Dah terhasil, nak hasilkan lagi itu mustahil. Okey. Kalau sebaliknya, Allah Ta'ala nak meniadakan perkara yang wajib. Sedangkan perkara yang wajib mesti ada, tak boleh tiada. So kalau Allah meniadakan perkara yang wajib, akan jadi apa? Berubahlah yang wajib jadi mungkin. Betul? Sebab wajib mesti ada, tak boleh tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala meniadakan perkara yang wajib. So sekarang ni perkara wajib dah berubah jadi mungkin. Sebab asalnya kan perkara wajib tak boleh tiada, mesti ada. Tiba-tiba kudrah Allah meniadakan perkara yang wajib. So jadilah benda wajib itu boleh menerima tiada, berubahlah dia jadi menjadi perkara yang mungkin. Berubahnya perkara yang wajib menjadi mungkin mustahil. Mustahil. Contoh apa yang wajib ada? Contoh yang wajib ada apa? Wajib ada. Tak boleh tak ada. Allah lah. Allah wajib ada kan? Wajib wujud. Mustahil adam. So bolehkah Allah Ta'ala menggunakan kudrahnya lalu meniadakan dirinya? Boleh ke? Mustahil. Sebab Allah wajib. Allah wajibul wujud. Allah wajib ada. Tiba-tiba Allah guna kudrah dia untuk meniadakan zatnya, meniadakan dirinya. Maknanya zat Allah tak wajib tu. Kalau zat Allah boleh tiada, maka dia jadi tak wajib. So berubahnya perkara wajib kepada perkara yang mungkin mustahil. Sebab tu soalan biasa orang tanya. Soalan cepu emas sebenarnya mungkin.
Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu maha berkuasa atas segala sesuatu, berkuasakah Allah untuk meniadakan dirinya? Apa jawapan? Kalaulah Allah Ta'ala ni maha berkuasa atas segala sesuatu, berkuasakah Allah Ta'ala untuk meniadakan dirinya? Berkuasakah Allah Ta'ala dia kan? Ya atau tidak aja pun tidak. Kalau kata tidak, tak kuasa. Kalau kata ya, maknanya Allah pun lepas tu lenyap. Kan? Jawapan dia bukan ya, bukan tidak. Jawapan dia, kudrah Allah Ta'ala tidak dikaitkan, tidak disasarkan kepada perkara yang wajib dan mustahil. Mustahil adanya sekutu bagi Allah. Setuju? Jadi dia tanya, kalau Allah Ta'ala maha kuasa, berkuasakah Allah Ta'ala mencipta sekutu baginya? So kita kata, kalau Allah Ta'ala cipta sekutu baginya, makanya sekutu Allah tak mustahil. Sekutu Allah tu harus mungkin, jaiz. Padahal sekutu Allah tu mustahil. Berubah menjadi mustahil jadi harus, jadi jaiz, jadi mungkin. Dan ini adalah mustahil. So, bukan tak boleh atau boleh. Jawapannya, kudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang wajib dan mustahil. Boleh? Jadi, kalaulah benda wajib bertukar jadi mungkin, dipanggil qalbul haqa'iq. Terbaliknya sebuah realiti. Sama macam, bolehkah Allah Ta'ala menjadikan 1+1 3? Bolehkah Allah Ta'ala menjadikan 1+1 3? Kita kata 1+1 mustahil 3. 1+1 2. Jadi kalaulah Allah Ta'ala boleh je, kalau Allah Ta'ala jadikan 1+1 3, akhirnya 1+1 2 ke 3. Maka bolehlah juga 1+1 4, 1+1 5, 1+1 6. Sebenarnya 1+1 berapa? Jadi berubahnya realiti. Realitinya 1+1 2. Dan mustahil berubahnya realiti 1+1 jadi 3 atau 4 atau 5. Bukan masalah Allah tak kuasa dalam itu. Bukan masalah tak kuasa, masalah tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Kuasa Allah, kudrah Allah, iradah Allah tidak ada hubung kait, tidak ada ta'alluq, tidak bersasarkan kepada perkara yang wajib dan mustahil. Kalau Allah mengadakan perkara yang wajib, jadilah tahsilul hasil mustahil. Kalaulah Allah meniadakan perkara yang wajib, jadi qalbul haqa'iq mustahil. Kalaulah Allah mengadakan perkara yang mustahil, jadi qalbul haqa'iq mustahil. Kalaulah Allah meniadakan perkara yang mustahil, jadi tahsilul hasil mustahil. Boleh? Kudrah mengadakan, meniadakan. Okey. Perkara yang nak diadakan dan tiadakan ni hanyalah perkara yang mungkin atau jaiz atau harus. Sebab apa? Dia boleh ada, boleh tak ada. Tengah tiada Allah adakan dia, bila ada Allah tiadakan dia. Tetapi perkara yang wajib mesti ada, tak boleh tiada. Perkara yang mustahil mesti tiada, tak boleh ada. Sebab tu kudrah dan iradah tidak akan bertakluk dengan wajib dan mustahil. Kalau kita andaikan, kan, kudrah Allah mengadakan perkara yang wajib. Sedangkan perkara yang wajib mesti ada. Dah ada, nak adakan lagi buat apa? Tahsilul hasil. Atau Allah tiadakan benda wajib. Mana boleh benda wajib? Mesti ada, tak boleh tak ada. Kalau kudrah Allah meniadakan wajib, maka dia tak wajib. Dia bukan wajib. So berubahnya benda yang wajib jadi tak wajib, mustahil. Bukan wajib syarak, bukan wajib semayang, wajib puasa tu lain, ini wajib akal. Begitu juga perkara mustahil. Perkara mustahil mesti tak ada, tak boleh ada. Contoh, sekutu bagi Allah. Tapi kalau kudrah Allah mengadakan perkara mustahil, maknanya dia tak mustahil. Jadi benda yang mustahil jadi tak mustahil, mustahil. Perkara yang mustahil berubah jadi tak mustahil, mustahil.
Atau Allah nak meniadakan perkara mustahil. Dah mustahil dah tak ada, nak tiadakan lagi buat apa? Tahsilul hasil, mustahil. Sebab itu kudrah Allah dan iradah Allah tidak bertakluk, tidak berhubung kait, tidak bersasarkan kepada perkara yang wajib dan mustahil. Hanya bertakluk, berhubung kait, bersasarkan kepada perkara yang mungkin, jaiz, harus sahaja. Itu sebab tu dia kata, dia tak terangkan sebab lah, jadi saya tambah. Dia takut susah kot. Tapi boleh kan, senang je lah. Sifat kudrah berta'aluk dengan mungkin sebagai ta'aluk taksir. Taksir ni memberi kesan. Yakni menimbulkan kesan dengan mengada atau mentiadakan sesuatu sejajar dengan apa yang berta'aluk dengan iradah pada azali. Secara mudahnya, apa yang iradah kehendaki untuk diwujudkan, maka kudrah akan mewujudkannya. Di mana diwujudkan, bila diwujudkan, sifatnya, ukurannya, arahnya, semuanya diadakan oleh kudrah bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diiradahkan oleh Allah. Boleh? Bagi kudrah ada dua ta'aluk. Dipanggil ini jenis ta'aluk. Pertamanya suluhi qadim, yang bererti kelayakan sifat kudrah itu sejak azali lagi untuk mengada dan meniadakan pada barang yang belum terjadi. Suluhi qadim. Nak faham suluhi qadim ni kemampuan yang sedia ada sejak azali lah. Contohnya, satu orang dia ada kemampuan, ada bakat untuk berenang. Sekarang berenang ke? Sekarang tak berenang. Boleh berenang? Boleh? Oh, alhamdulillah. Sekarang berenang? Ini suluhi untuk berenang. Tapi tak qadim lah, manusia kan tak qadim semuanya. Cuma nak bagi contoh saja. Suluhi itu macam kemampuan yang ada bakat, kemampuan ada, belum dipraktikkan. Maksudnya Allah Ta'ala memang dah ada kudrah dah sejak azali, tapi belum pakai lagi, belum menciptakan lagi. Apabila Allah menciptakan, baru dipanggil tanjizi hadis. Maksudnya mempraktikkannya secara baharu. Keduanya ialah tanjizi hadis, yang bererti menimbulkan kesan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, tadi kan hanya kemampuan, belum lagi dipraktikkan. So, bila sampai masanya Allah Ta'ala gunakan kudrah dia untuk mencipta alam ini misalnya, maka itulah dipanggil tanjizi hadis. Okey. Ini adalah ta'aluk kudrah secara ringkas. Adapun secara tafsil, secara terperinci, maka terdapat 7 ta'aluk. Itu dia. Yang pertamanya suluhi qadim, iaitu kemampuan yang azali, kemampuan yang ada untuk menciptakan sejak azali tapi belum lagi digunakan. Keduanya keadaan perkara yang harus ada, iaitu mungkin sebelum terjadinya berada dalam genggaman kudrah, dan Allah boleh mengekalkan ia dalam keadaan tiada atau mengadakannya dengan kudrahnya berdasarkan kemahuannya. Sekarang ni Allah Ta'ala nak adakan ataupun tidak. Kalau kalau iradah menentukan bahawa dia akan ada, maka kudrah akan mengadakan. Kalau iradah mengatakan tak mau diadakan, maka kekallah dia tiada. Dipanggil qabdah. Ta'aluk qabdah.
Ketiganya, Allah mengadakan sesuatu yang masih belum terjadi dengan kudrahnya. Mengadakan sesuatu yang masih belum terjadi dengan kudrahnya. Maksudnya Allah pun mewujudkanlah benda yang tiada tadi menjadi wujud dengan kudrahnya. Keempat, keadaan perkara yang mungkin itu semasa telah wujud masih berada dalam genggaman kudrah. Setelah Allah mewujudkan, bagaimana dia kekal wujud? Contoh sekarang Allah dah cipta matahari. Matahari itu masih wujud kan? Masih wujud dengan apa? Masih wujud dengan genggaman kudrah. Apa bezanya kudrah dan genggaman kudrah? Kat sini dia ada beza sikit. Sebab kudrah ni mengadakan. Setelah diadakan, perlu diadakan lagi ke tak? Tak boleh. Sebab dah diadakan. Okay, setelah diadakan, sekarang ni kudrah tak perlulah adakan lagi sebab dah ada. Maka kudrah hanya perlu menggenggam, maksudnya mengekalkan kewujudannya itu. Disebut genggaman lah. Disebut genggaman. Tapi maksudnya kudrah mengekalkan kewujudannya itu. Boleh? Kemudian kelima. Jika Allah mahu, maka Allah kekalkan kewujudannya, dan jika mahu juga Allah boleh meniadakan semula. Kelimanya, Allah meniadakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Okay, setelah Allah genggam, maksudnya Allah Ta'ala kekalkan kewujudannya, lepas tu Allah nak matikan dia kan, nak binasakan dia. Lalu Allah pun kudrahnya meniadakan. Keenam, keadaan mungkin itu semasa belum ada berada dalam genggaman kudrah. Jika Allah mahu, maka Allah kekalkan dia dalam keadaan tiadanya, dan jika Allah juga mahu, mengadakannya dengan kudrahnya. Jadi bila dia dah ditiadakan, Allah genggamkan ketiadaannya. Kemudian kalau Allah nak adakan lagi, maka akan berlaku ketujuh, mengadakan sesuatu dengan kudrahnya semasa tiba hari kebangkitan dan pengembalian. Dulu manusia tiada, kemudian Allah cipta dengan kudrah ada, kemudian Allah genggam adanya, kekalkan adanya, kemudian Allah matikan dia, tiadakan dia dengan kudrah dia, kemudian Allah biarkan dia tiada, lepas tu Allah adakan balik untuk bangkit pada mahsyar, lepas tu Allah biarkan genggam adanya sampai syurga atau neraka. Ini pendapat mutaakhirin, pendapat ulama mutaakhirin. So ada berapa? Kalau nak diterangkan ke mutaqaddimin, azan lah. Azan berapa? 8.12. Oh, seminit ni. Boleh faham yang tu? Tapi kalau nak perincikan, pening nanti. Sebab manusia ni roh jasad. Bunyilah. Bagi laluan tu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak lagi terperinci ke? Sikit boleh ya? Ini berbeza dengan pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, maksudnya ulama yang lebih awal, antaranya Imam Ghazali, Imam Haramain, mengatakan bahawa kudrah hanya mengadakan, bertakluk dengan mengadakan saja, dan tidak bertakluk dengan meniadakan, dan tidak ada takluk qabdah, ni tak ada. Pendapat mutaqaddimin. Okey. Bagaimana Allah Ta'ala mengadakan sesuatu jisim, makhluk jisim lah. Itu Allah guna kudrah dia lah. Kudrah mengadakan sesuatu jisim. Jadi setelah jisim itu diadakan, adakah masih lagi bertakluk dengan kudrah? Kerana takluk kudrah mengadakan. So tidak boleh lagi bertakluk dengan kudrah, kerana takkan nak adakan lagi, so akan jadi
terhasil. Sudah terhasil, selesai. Okay, persoalannya tadi dia kata Allah kekalkan kewujudan makhluk atau jisim tadi dengan ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni sebenarnya ta'alluq majazi je, bukan ta'alluq betul. So kata mutakallimin begini, Allah mengekalkan jisim itu dengan menciptakan arat padanya. Kerana tidak ada satu jisim pun yang boleh kosong daripada arat. Dia ada satu arat, dia ada beberapa arat yang lazim bagi jisim. Tak mungkin jisim wujud tanpa arat. Arat ni sifat jisim. Arat ni sifat jisim. Jadi tak mungkin jisim wujud tanpa sebarang arat. Jisim untuk kekal wujud bergantung kepada wujudnya arat pada dia. Jadi untuk mengekalkan jisim, Allah ciptakan arat pada jisim itu. Tahayyus, tamakun, mengambil ruang, bertempat, bermasa, bergerak, diam. Mesti tak mungkin bebas daripada arat jisim. Tak mungkin. Kemudian disoal lagi, kalau Allah ciptakan arat, Allah kekalkan arat dengan apa? Tanya lagi, qabdah ke? Tak. Arat itu apabila diciptakan, maka dia selepas diciptakan pada saat yang pertama, saat yang kedua dihilang. Dia akan hilang. Dalam masa yang sama dihilang juga, Allah cipta lagi arat yang baru. Perkara ini berlaku begitu laju, sebenarnya dia bukan saat, dia milisecond. Saat kan 1 second, dia ada kan milisecond, dia ada bukan milisecond, milisecond. Maksudnya kita pun tak nampak yang arat tu dicipta hilang. Senantiasa Allah menciptakan arat itu dan kita tak nampak benda tu berubah. Contohlah, warna coklat pada meja ni arat dia. Contoh arat warna coklat pada meja ni. So sebenarnya warna coklat ni Allah Ta'ala cipta. Kita tak nampak benda tu kerana terlalu laju. Maka kita nampak macam coklat ni sama dengan benda tadi. Padahal senantiasa diciptakan oleh Allah. Kudrah. So bila Allah menghendaki untuk meniadakan jisim, Allah tak perlu tiadakan dengan kudrah. Apa yang Allah buat? Allah hentikan menciptakan arat. Bila Allah berhenti menciptakan arat pada jisim itu, automatik jisim itu hilang. So Allah tidak perlu meniadakannya dengan kudrah. Allah hanya perlu menghentikan mengadakannya, lalu hilanglah jisim. Contoh, kan kita nyalakan lilin. Contoh je lah. Kita nyalakan lilin. Jadi macam mana kita nak padam lilin tu? Biar je lah sampai habis. Sampai masa ni habis. Itu contohlah. Tak boleh nak kaitkan dengan Allah ni, nak bagi faham. Ataupun remote account ada timer. Kita pasang aircon kan pukul malam nak tidur pukul 11 pasang aircon. Pukul 12 pasang aircon. So kita nak di aircon tu mati pukul 4 pagi misalnya. So kita tak perlu off kan. Kita set timer sampai pukul 4. Sampai pukul 4 automatic dia off. So kita tak perlu turn off kan dia. Sebab itu juga Allah Ta'ala untuk meniadakan sesuatu jisim, tak perlu pun Allah guna kudrah dia untuk meniadakan. Maka Allah hanya perlu berhenti menciptakan arat pada jisim itu, akhirnya tiadalah jisim itu. So tak ada istilah menggenggam wujud, menggenggam adam. Ini mutaakhirin. Ini bukan akidah, ini perincian. Bagaimana Allah kan, siapa tahu. Benda cuma teori lah. Secara teorinya Allah Ta'ala mengadakan dengan kudrah. Sebab bila kita kata kudrah itu mengadakan, jadi setelah dia mengadakan, dia buat apa? Tak mungkin dia adakan lagi sebab benda dah ada. Benda dah ada, tak boleh diadakan lagi. Dia akan jadi taksirun hasil. Jadi itu yang ditanya, apa itu kekalnya jisim itu bila dia dah diadakan, dia kekal dengan apa? Dengan kudrah ke? Yang mutakallim kata dengan qabdah. Mutakallim tidak, dengan Allah ciptakan arat padanya. Ditanya apa itu arat dikekalkan dengan apa? Arat tak kekal. La yabqa zamanain. Arat itu tidak kekal dua zaman. Tak kekal macam mana? Allah cipta, hilang. Cipta, hilang. Cipta, hilang. Dia kata, betul, panjang lagi isu dia.
Tak boleh ke Allah cipta aurat dan kekalkan? Kenapa mesti hilang? Boleh tak dia diciptakan dan dia kekal pada zaman kedua? Kalau tak boleh kekal zaman kedua, maknanya mustahil lah dia wujud zaman kedua. Padahal aurat ni harus, bukan mustahil, bukan wajib. Aurat ni harus, boleh ada, boleh tak ada. So kalau Allah boleh cipta aurat tu pada zaman yang pertama, kenapa zaman yang kedua dia tak boleh ada? Kan? Lalu dijawab, tak, memang aurat itulah dia. Kalau dicipta di zaman pertama, akan tiada zaman kedua. Kalau nak dicipta zaman pertama dan berterusan ada zaman itu, bukan aurat, itu namanya sifat. Kalau nak bagi nama lah sifat, macam sifat Allah kan qadim. Jadi dinamakan aurat sebab bila dicipta benar-benar betul dia hilang. Cipta hilang. Itu memang aurat, itulah aurat. Kalau kata boleh tak aurat tu kekal zaman, itu bukan aurat namanya. Buah nama lain lah, kena buah nama lain, tak boleh panggil aurat. Contoh macam jisim. Jisim murakkab. Boleh tak jisim tak murakkab? Jangan panggil jisim, itu bukan jisim. Jisim bertempat, mengambil ruang. Boleh tak jisim tak mengambil ruang? Jangan cakap jisim tak boleh. Kalau jisim tak mengambil ruang, itu bukan jisim, tak boleh. Buah nama lain. Jangan buah nama jisim. Dah namanya jisim, mesti mengambil tempat, mesti mengambil ruang. Sama juga aurat mesti wujud, patut tak ada. Diadakan patut tak ada, automatik tak ada. Boleh tak ada? Boleh, tapi jangan panggil aurat lah. Panggil benda lain. Faham? Ini teori macam mana Allah cipta, gunakan kudrah dia untuk menciptakan dan meniadakan. So Mutaqaddimin kata tak perlu Allah tiadakan. Allah hanya mengadakan saja. Adakan sampai masanya untuk Allah tiadakan, Allah stop mengadakan, tiada. Yang mutakhirin kata tak, Allah mengadakan, betul genggam yang ada tu, bila nak tiadakan, guna kali kudrah untuk tiadakan. Mana satu yang betul? Tak dituntut pun mana satu yang betul, mana salah. Teori. Ini yang hakikatnya Allah yang tahu. Yang kita perlu nak tekadkan, Allah mengadakan dengan kudrah. Comfort. Mengadakan dengan apa? Atau pula nak kata meniadakan dengan kudrah juga, ataupun mengadakan dengan menstopkan kudrah. Sama je kan? Hampir sama je makna dia. Putuskan kudrah dia, hilang semua. Atau Allah guna kudrah tu, hilangkan semua. Dulu boleh. Tapi yang penting Allah juga lah. Boleh? Cukup? Soalan? Ada soalan? Tiada. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham mal sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية.